Reza, kita makan apa? Kenyang dah ni. Kenyang dah. Adan, Acukudan. Ma'am, beli apa ini? Kita sarapan. Kita sarapan nasi mandi. Betul lah. Bread history tu. Wah, sandwich. Reza? Ada harap. Bila dia makan. Kita ada harga sa'ah. Aku terima zakatnya pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. After emotional damage. Kena lipat lah nombor tebal. Masih kan? Duit raya kita. Duit raya haji. Peace. Sekarang kita nak pergi ke Langkawi. Tak payah sebut Langkawi tu. Ha? Kita lagi ni Langkawi Jirik Kuat. Orang lain pergi jauh lagi. Jangan Abang Adan. Mr. Adan Acukudan. Okay, kita sekarang berada dekat KLIA menuju ke pintu B7. Dia paling tinggi pun 30 lebih kan, yang Londonnya. Penerbangan kita ke Langkawi akan mengambil masa selama 50 minit. Ranti elektronik pesawat hendaklah disimpan di ruang. Okay, kita dah sampai dah dekat airport Langkawi. Ni. Reza. Semua kat belakang. So sekarang kita menuju masuk ke dalam airport Langkawi. Okey, kalau tak bagi 90, bagi 80. Juga eh? Nadia, Huda. Sudah, Syita. Nadia yang Sehari 50 kan? ini kalau besar. Okey lah, Saya 50 tu bersikal. Belakang tu Betul tu. Okay, kita dah dapat bag dah. So dah sampai pun ke hotel kita. Kali ni kita duduk dekat Attitude Resort. Kawasan depan dia ada macam kantin, kafe dia. Okay, kita nak settlekan check-in dulu. Okay, kita dah ready untuk masuk ke dalam bilik kita. Yang suasana dia kat sini. Okay, kejap kita tengok ke belakang sekejap. Rumah kena bayar kat dalam. So dalam bilik semua ada 2 botol punya lah. Sebab private beach untuk in-house guest, kalau outsider guest kami tak allow. Even kalau belakang ada outsider nak minta buka pintu, tak payah buka. Kadang-kadang bukan guest kami. Ya. Sekarang kita di bilik pertama, IQ Deluxe. Bilik siapa ni? Ini bilik Syita dengan Aidil. Okay, now kita akan menuju ke satu lagi bilik. Kita sekarang menuju ke bilik kita. Hujung sekali. Oh, ni bilik kita kat sini. Wow, so pantai ada kat hujung sekali. Tu dia pantai. Ada satu pintu, semua guna SSK ya. Pintu hujung. So bilik 3K ada kat sini ya. Ni ah. Mahal berapa? 2 Q. Saya tahu dah. Saya tahu dah. Mana? Oh ya. Okay, jom kita masuk. Buka kasut air. Mati. Wah. Wis. Oh, luas. Semua buka kat sini. Ni aircon, ni kipas punya. Tekan button tu buka itu tau. Kalau nak buka just tekan number dia akan pusing. So semua dalam ada 2 pajama, 2 tower, 2 face tower, lampu toilet buka kat sini. Hotel kita punya switch kat sini ya. So tolak saja. Dalam tu ada satu floor mat. Wah. Payung ada kat dalam sini. Kotak abang. Rantai. Okey. Kalau yang ni untuk mosquito punya. Kalau rasa ada mosquito you open sajalah. So okay. kalau ada 2 slipper, 1 tissue box dengan bag, nothing up room, just hanging. Okay. Dia punya setting box ada kat bawah sini. Oh, okey. Okey, baik. So yang ni lampu buka side by side. So yang ni bilik pun sama, wifi dia nama King. King. So password semua kat bawah, how I know. Oh, okey. Ya, so Okey. yang ni kunci. Okey, baik. Terima kasih. Sama.
Okay, ni kita punya pemandangan dekat belakang kita punya resort. Sebenarnya kita punya resort ni kecil je. Tak besar pun compare dengan resort-resort lain ni. Dia memanjang. Tapi yang best kat sini kita dapat juga private beach. Tapi sekarang ni sebelah ni ada construction. Ni kawasan construction. Kita punya entrance kat situ. Kalau kita boleh tengok kan. Ni pantai yang sekarang diorang main ni. Yang belah sini adalah pantai resort lain punya. Di sepanjang-panjang ni. Cantik hari ni. Jadi tak ada orang kat kawasan ni. Tak ada pulau Lang Tengah ke apa tu. Okay. Sekarang ni aku nak keluar kejap. Nak pergi settlekan barang sikit. Nak post barang. Yang nak pergi potong rambut si Reza tu. Okay, lepas ni kita akan datang balik. Kita akan mandi pantai lagi. Okay, jom. Okay, sementara selesai tadi. Selesai urusan kita hantar barang. Kita singgah nak potong rambut dia dekat sini. Sebab nampak tadi lepas tu dia promo RM10. Alang Reza nak makan. Reza. Oh Reza. Bagi makan nasi ayam dulu. Ni kita perhabiskan mak dia punya. Mak yang tidak tahan panas. Tidak tahan pedas. Makan dulu Kita nak encem-encem ni. Jam pukul 3.45 kita semua akan bergerak ke Kampung Ulu Melaka berhampiran dengan Tanjung Ru. Kita pergi rumah ataupun tanah arwah tanah Buya. Kat situ kita jumpa dengan yang jagalah tanah kita lah tu, tanah family. Kemudian kita nak pergi ke pantai Tanjung Ru. Kita tengok apa ada kat sana. Katanya makan sedap kat situ. Okey, kita dah sampai dekat rumah Buya dekat Jalan Ulu Melaka. Ini kawasan perumahan dia. Alhamdulillah hari ni kita sampai lebih kurang pukul 4 lebih dah ni. Setengah jam dari Cenang tadi. So far sekarang ni kita jumpa dengan orang yang kita amanahkan untuk jaga rumah Buya lah. Jom kita tengok. Ni tu habis. Ni rumah ni. Lama tak tengok. Last kita datang tu dah siap dah. Itu hari datang, last datang dah baru siap. Ini dah berapa tahun dah. Lepas kematian Abu Ya 4 tahun lepas. Masih tidak berpenghuni lagi. Cuma last time kita tambah grill lah. Bila Abu Ya meninggal tu kita tambah grill. Seperti risau lah. Tak ada orang masuk lah. Rumah ni luas. Siapa yang duduk Langkawi nak sewa, kita open untuk sewa. Siling tinggi, rumah dekat kawasan yang tak ramai orang. Lepas tu nak pergi ke Tanjung Ru dekat je. Dekat sangat. Naik kereta berapa minit je. So kita tengoklah keadaan rumah ni. Ada leaking sikit lah ni. Air tak ada. Tak buka kot. Stop cock dia kot. Apa? Sama. Tak. Fatih, penatnya aku buat apa? Tak. Dia kita. Pergi tidur. Ada katil. Petang ni kita berada dekat pantai Tanjung Ru. Kita sampai tadi kurang pukul 6 lebih kot. Sekarang pukul 7 dah. Ni aktiviti kita bermain bola tanpa pantai dengan family. Tengok tu kesungguhan mereka bermain. Walaupun sudah lama tidak bermain dan meninggalkan sukan ini. Dalam ramai kawan mesti ada seorang yang paling baik. Boleh hidup. Lepas. Hidup. Satu. Lari. Semua lari. Hidup. Okey lah, balik lah. Semua dah pergi dah. Balik ke bawah tak apa.
Bukan bola jaring. Yang ni bukan bola jaring. Akulah budak. Ada jatuh. Ada jatuh. Ada goyak. Balik. Tak baling. Baliklah cepat. Go. Allah. Kena muka pula. Malam ni kita bersantai dekat lobi kita punya resort ni. Kalau korang datang Langkawi, ini area yang orang kata macam yang sangat santai lah. Aku suka dengan konsep resort ni sebab dia kecil je. Keluasan tanah dia memang kecil tapi dia boleh orang kata apa memaksimiskan apa keperluan ataupun apa yang dia perlu ada untuk serve customer dia. Macam aku sekarang ni kat kita punya kata apa dining area lah. Okey, lepas tu yang sini reception. Okey, kemudian kita boleh lepak kat sini malam, angin tenang. Lepas tu boleh order kopi lagi. Sekarang ni kita nak rasa kopi. Harga RM13.90. Quite pricey tapi baloi sebab cup dia besar weh. Bismillah. Ada air latte lagi. Alhamdulillah. Okay, so kita nak join the rest. Malam ni dia nak celebrate birthday Adan. Jom. Okay. Ini rombongan yang telah membeli makanan. Yang bestnya kawasan ni nampak tak? Kalau kita buat family kan. Dia ada common area. Kat sini kita boleh share ramai-ramai. Ni boleh makan kat sini, dining table kita. Lepas tu dekat dalam bilik hotel tak ada fridge. Hotel bagi fridge kat sini, so share. Ni ikut bilik lah. Okay, kotak-kotak ni ikut bilik. Macam aku punya ni air ni bilik aku punya. Sebab kita nak air banyak. Tak nak bagi budak-budak haus. Yang atas ni bukan orang lain punya lah. Okay, dekat sini tempat dapur dia. Nak masak, ada sinki, cantik kemasnya. Kena dengan lampu dia malam ni. Okay, so kita tunggu dia orang datang. Semua complimentary. Ada biskut, nampak ni. Ni free saja, nak ambil saja. Oh, banyak. Malam ni kita berjamuan lah. Bismillah. Boleh pilih. Mate, manjang. Reza nak apa? Nak buka, ya. Ada kat yang ada tak? Jangan bicik. Jangan bijak, hisap terus. Okey. Okey. Makan ramai-ramai. Betul. Sabar. Ada orang nak ambil batin ni. Okay, kita sekarang menuju ke homestay kedua, penginapan kita yang kedua. Kali ni bukan hotel. Kali ni kita duduk macam rumah pula. Dah puas duduk resort, hotel, kita cari rumah. Senang untuk family besar ni. Kita boleh masak, boleh nak basuh baju. Cuma tempat dia jauh sikit lah. Dia kat dalam kawasan kampung ke tengah. Dia tidak di tepi pantai. Nak masuk sini pun kena lalu kebun-kebun. Tengok depan tu. Jalan pun single lane je. Kalau nak pergi pekan ni jauh sikit lah. Tapi boleh berbaloi lah kita ambil yang dekat sini. Sebab kita bawa family besar kan. Okay, dah sampai dah. Mungkin sebelah kanan kita ni. Betul, 9. Okay, nanti kita review tempat kita ni. Bismillah. Oh, dah buka pagar dah? Dah buka dah. Okay. Kita nak ke mana ni? Tu nampak tu. Kita punya pool. Swimming pool. Okay. Sini ada banyak unit. Tapi kita nak tahu mana satu unit kita ni. Okay, sekejap. Nak kena refer message dulu. Mana dia dah bagi tahu dah unit kita. Tapi aku tak baca betul-betul. Yang mana? Satu kat sana. Tu.
Aha. Masih ikut naik atas ni ke? Itu tu. Tunggu. Saya tunggu kat sana. Oh, okey. Jadi satu yang sini Satu kat sini. Satu lagi kat sana. So kalau saya drop dulu barang kat sini tak apa kan? Boleh je. Ha. Sama ya kan? Satu family pun. Okey. Okey. Oh, sini Lepas tu okey, tak apa. Jauh juga. Sini ada mesin basuh apa semua ada? Semua ada. Okeylah. Baik. Ni baru saya kau kami duduk rumah. Tak apa. Okey, kita sampai dah. Betul. Kita drop barang kat sini dulu lah. Sini. Kita drop semua barang kat sini. Nanti kita sebab satu lagi tu ke belakang sana. Macam jauh sikit lah. Satu rumah atau dua rumah jauh-jauh juga. Kita satu sini, satu ni. Sampai Wildlife Park Langkawi. Straight. Ada kambing pygmy. Ni lah. Adan. Comel Adan ni. Dia tunggu makanan lah. Kau kena beli makanan. Sebab dia tahu. Kena beli makanan dulu. Harga tiket 45 dewasa, RM30 kanak-kanak. Tak, dia rasa selamat. Oh. Comel kecil kat kambing. Kecil ni. Kecil juga. Jom. Comel tu kambing. Terengganu mak. Once kita dah dapat tiket, kita kena tampal tiket kita. Dia bagi stiker tau. Contoh stiker sekejap. Raif. Sekejap. Raif tampal dia punya stiker untuk masuk ni dekat. Tapi takut tanggal lah. Apa tu? Kau tak boleh kat sini. Dapat kat botol. Apa ini boleh? Okay, ni kita punya stiker. Jadi stiker ni kita tampal dekat Boleh. lambang. Okay, kita tampal kat tempat yang senang tengok lah. Senang kita tunjuk kat dia. So kita tampal kat kita punya tangan. Dah banyak kurang dia boleh cabut. Ni dia. Cabut dah. Okay, selepas kita beli tiket, kita boleh beli tiket sekali untuk makanan haiwan ni. Ni dia. Jangan kita makan pula. Ni. Dia share makanan tu. Bagi dah. Ni pun boleh sewa ni. Kalau tak larat jalan ni ada. Harga pun ada kat sini RM20, RM40. Macam kita nak masuk dalam, bising dia ni. Suara dia je lah kuat tadi. Ke atas tu. Nanti kita akan jumpa putih tu. Okay. Kita masuk-masuk je, jumpa dengan replika. Ni dia tunjuk macam-macam jenis telur kat depan ni. Telur reptile. Ada telur ostrich, tanduk rusa pun ada. Kulit ular ni. Kulit betul ni. Kura-kura. Snapping turtle. Tu. Mana yang baju merah tu? Yang baju merah. Bagi dah. Tak payah lari. Tajud. Dia bagi. Suara dia ni kuat betul. Ini seekor ni berapa ribu lah ni. Kambing ni ikut kita pada luar tadi. Bahagian ni ada flamingo. Cantiknya kaki dia warna pink. Dia tak makan Kecil flamingo ni.
Yang belah sini ada Mandarin duck. Comel lah, kecil je. Tu jauh sikit tu. Kita nak try zoom. Nampak tak? Tu dia. Ada 2 ekor je. 3 ekor. Okey, dekat kawasan ni kita boleh tengok kancil. Tengok ni. Kancil, comel kancil. Tu dia kancil kat dalam tu. Kancil ni jantan sebab dia ada taring. Nampak taring dia terkeluar tu. Bukan burung. Ni Tak nak lah. tu dia. So far wildlife Langkawi ni aku suka sebab dia bangunan dia cantik, kemas, bersih. Kadang-kadang kita pergi taman haiwan kan macam lantai tu basah, kotor kan. Tapi ni rasa macam ada ventilation yang baik. Bagus. Risau balik Vito. Pygmy ke ni? Dia nak makna. Ini musang pandan. Kalau ni dia buang tu, dia selalu dia kami ayam dalam buah tu je. Jadi dia buang balik ampah tu. Daging je. Ini Kalau ini Malaysia tak apa famous. Dia kena pergi Indonesia famous. ya, badan dia berpandan lah. Pernah dengar tak kopi? Ya. Kalau dia betul-betul lapar dia akan makan semua. Tapi dia akan tinggal ujung. Tulang-tulang tu tak makan. Ya. Kalau dia diet dia Mama nak dengar. buah, dia ada effect pada dia. Efek untuk satu dia kurus, satu lagi Dia pun tak ada protein lah. Dia badan dia kena ada kurus. Tapi kalau tengok untuk dekat yang liak punya, yang luar punya, dia takkan besar macam ni. Dia badan dia kecil. ya, lean. Kecil panjang. Ini sebab terlebih makan. Ini sebab obek. Ni ada Ini nampak gebu lah. Dia musang buah, musang pandan sama. Cuma atas pada panggilan orang kadang-kadang. Kalau orang kampung ni panggil musang pulut, musang buah. Sekarang kita dekat Prairie Dog. North America. Seekor je ke? So utara Amerika mungkin kering kan. Jadi dia duduk kat tempat yang kering lah. Dia macam dia tak nak. arbor. Tak nak. Ni. Dia nak apa? Cakaplah nak apa. Please don't touch me, nebat. Kat sini rakun. Cian rakun. Rakun. Si pencuri sopan. Bawah tu ada rumah dia, dia korek lah tu. Dia korek rumah dia. Tak nampak. Tadi kat sini ada. Ni musang tadi seekor lagi kat sini. Kita pergi kat Duckling, Southeast Asia. Oi. Ke mana anak-anak? Anak-anak itik ni. Duckling. Ada ugly duckling. The ugly duckling. Now kita tengok alligator snapping turtle. Kura-kura buaya. Ini kura-kura yang ganas, snapping. Dia tidur. Dia dalam tu. Kat bawah tu. Ni relax dia. Badan pun dah berkulat dah, berlumut. Ni Dove Cayman, yang buaya kecil. Amazon. Dia makan apa? Ikan. Semua memang birds. Orang tak makan ni. Dan di sini pula ada macam kura-kura ke labi-labi ni. Iguana ada kot, tapi tak duduk sini. Ada lah. Sebab dia letak kangkung kat situ. Tu belakang sana tu. Tengah pokok-pokok. Tu belakang tu. Sorry. Tu belakang pokok tu. Dekat batu tu. Ular sawa. Kat sini ada apa ni? Ular juga. Ni kawasan ular ni, albino Burmese. Jadi jangan buka kepala. Jangan tengok dia cakap. Kenapa? Nabi dia katuk. Telan. Tapi ni yang ular pendek ni.
Ada apa ni? Apa tu, Is? Hai, Ini pipik. jangan pegang badan dia, biar je. Bukan pig. Habis ah. Bukan pig. Ni guinea pig. Reza mana Reza? Anak dia pun lagi. Ni skinny pig. Dia sabar. Dia punya Bal- sama bal- ada pada bunyi dia. Dia jenis terkejut. Hmm. Dia gini lah nak pegang. Aisyah mesti bontot dia. Begitu kan? Badan macam kerbau kan? Tak ada bunyi. Ada lagi dia Dia ni first day. Kat sini ada ferret house. Ya, ferret. Ferret ni tidur. Tu lah ferret. Ni ada orang nampak tau. Kawasan ni kawasan berburung pula lah ni. Haiwan-haiwan yang berburung kat dalam ni. Jadi dia bebas sikit, dia open sikit, lebih berangin. Kita pergi tengok ayam. Oh, dia terlalu. Buka tangan. Apa ni bang? Wah. Kalau jalan-jalan kejap lagi, kita pijak burung kena bayar. Seekor berapa? Seekor RM50 yang kalau terpijak. Tu dah. Dah tanya burung. Reza, look. Mana Reza? Oh, dia makan bijirin. Ya. Oh, bagus. ni reko-reko. Okey. Mama, Allahu Akbar. Tu mama. Burung hingga kat tangan mama. Reza tak nak bagi burung makan ke? Tak nak. Makan dia kupas lah. Yang ni dia sopan, dia lama dia duduk. Automatik. Datang terus. Ya, ye. Semua mengambil peluang untuk memberi makan burung-burung. Boy, besarnya kau ni. Yang. Ni memang parti lah. Kotor sikit dia. Kita dikelilingi oleh burung-burung. Ya, kejap. Ada Usun. Macam mana kalau dia kena serang kan? Kalau ada pemangsa tak penat pula dia bawa. Cantik ada punya bulu dia. Albino peacock. Macam dalam hutan Tarzan. Semua buat bunyi. Hujan lebat. Dekat bahagian ni pula ada reptile macam gecko. Ni dia. Cicak tokek. Ada ular. Reptilia lah kat sini. Sini ada meerkat. Sia seekor dekat sini. kawan. Ni ada dragon. Ni macam Uncle Adi punya je. Yang ini boleh bagi Supersonic Azza. Sonic the Hedgehog. Tu lah. Ni lah Sonic. Yo, Sonic hitam. Sonic the Hedgehog. Betul lah dia hedgehog. Ni lah Supersonic tu. Tembak je ni. Ha? Dari jauh dia tembak. Tak. Itu dia landak sedang tidur di kala hujan. Swan ni duduk di bawah air terjun. Ini pasal itik-itik yang haiwan-haiwan yang duduk di dalam air. Kita jumpa wallaby. Tu anak dia cantik. Cincomel. Berapa ekor dalam ni? 3 ekor Yang sini wasabi. Ni pun. Dua tangan. Sekejap papa tolong angkat. Dah bagi makan haiwan. Melayan pula dekat taman permainan ni. Reza, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aisyah tak masuk. Pergi makan
Hamdan. Hadi dengan Aisyah pun hilang. Ha? Hadi dengan Aisyah pun tak jumpa lagi. Aisyah tu okey, Hadi tu risau. Kita tengok. Cuba tengok kat tempat kambing. Jangan bagi lagi. Takut kambing bagi dia makan pula. Tukar. Yang ni kita kat dalam Taman Arnab. Anak-anak dia kat dalam ni, yang dewasa dekat sini. Dia panik. Kurus. Okey, selesai kita menuju ke kafe dia. Jom. Ni kawasan kafe dia. Asal tempat kita masuk tadi kat sini dah juga. Cantik. Dipasang artificial rumput ni. Oi, besarnya. Tengok ni. Oksigen dia pun nah. Ya. Kelisa. Besar ikan ni. Alligator gar. Ni lah Havana cat. Savannah pula. Habana. Kucing Ali Syukri. Sebenarnya kat Langkawi ni patutnya banyak lagi yang aku boleh share. Tapi macam contoh tadi, kita orang pergi Cenang, aku tak sempat nak share sebab tak bawa kamera. Lepas tu pula dalam trip ni aku ada masalah dengan SD card sebab tak bawa extra. Lepas tu terpaksalah buang sedikit video-video lama yang agak-agak tak penting tu. Kali ni sajalah nak share petang terakhir kita orang dekat homestay yang kita orang duduk untuk 3 malam. Itu hari duduk dekat Attitude kan, Cenang. Now kita orang duduk dekat Kampung Padang Mat Sirat, dekat Kampung Bohor. Belakang tu, okay, itu rumah kita orang. Satu rumah, satu lagi rumah situ. Okay, now aku nak bawa tengok dodak mandi swimming pool. Sebab kawasan rumah ni memang luas gila. Ada 9 rumah banglo, sebab tu nama dia 9 di dalam kawasan kampung. Tapi view dia menarik lah, cantik. Ini swimming pool dia. Agak jauh sikit, adalah beberapa meter berjalan kaki untuk sampai. Bahkan pagi tadi kita dah mandi kat Pantai Cenang. Now budak-budak mandi pula dekat swimming pool. Yang bestnya swimming pool dia ada bumbung. Agak redut macam dekat kampung yang kita duduk ni. Kalau kita keluar lebih kurang dalam 2 km, kita akan sampai dekat ada satu kawasan lah daripada Jabatan Hutan punya. Dia buat satu kawasan pokok pine. Kalau tengok dalam Google tu ada orang camping juga. Tapi cantik lah. So sebab kita orang dekat sini, Kampung Bohor ni dia boleh tembus ke Kampung Ulu Melaka, which is rumah Balkis kat sana. Dalam lebih kurang 11 km kita boleh sampai ke Pantai Tanjung Ru. Pagi tadi aku dah buat daripada sini lari sampai ke sana lebih kurang dalam 11 km lah. Tapi kalau kita nak lari sampai ke penghujung Pantai Tanjung Ru dekat Four Seasons Hotel tu lebih kurang dalam 14 km. Ni view cantik ni, ada bukit. Daripada rumah kita menghadap bukit. Malam-malam memang kawasan ni memang gelap gila lah. Kegelapan kawasan ni. Okey, sebelum kita pulang, kita dah check out dari rumah tadi, penginapan. Kebetulan dalam kampung ni dia ada pine forest yang aku sebut sebelum ni. Kalau siapa yang follow story, okay, ni dia pine forest. Kita bawa basically ini hutan yang aku rasa Jabatan Hutan yang tanam lah, sebab nampak sign kat depan tu. Tapi dia juga menjadi laluan untuk ATV main kawasan ni, sebab dekat kawasan ni, dekat sini ada orang buat servis ATV. So ni antara road yang dia akan gunakan untuk lalu dalam kawasan kampung ni. Termasuk dalam pine forest ni. Jom kita tengok kat depan. Kat sini dia berpasir tau. Tanah bukan tanah merah. Cantik lah pokok-pokok pine dekat sini. Kalau kata dia kemaskan sikit tepi ni. Kalau kita tengok dalam Google, ada orang camping tau kawasan ni. Okay, kalau ada, dia boleh sediakan tandas ke kan. Tapi itulah, kalau kita nak buat campsite, masalah utama dia adalah orang-orang ni tak kerti jaga kebersihan. Dia datang nak camping, sampah ditinggalkan. Jadi itu antara cabaran utama lah kalau kita nak maintain kawasan ni bagi elok. Rasalah macam kita dekat overseas kan. Kawasan pokok pine ni dia akan hidup dengan ikut ketinggian paras laut kan. Kalau lagi tinggi tempat tu, apa tumbuhan yang akan tumbuh dekat kawasan tu? Lah. Oh, itu cantik. Kan ni cantik. Tapi kena ada banyak. Ni lorong ni, ambil kat lorong ni yang. Ni lorong ni. Ni. Ni budak kecil ni. Yang ni sini. Ni cantik. Okay, kita on the way nak ke airport, menamatkan kita punya percutian di Langkawi pada kali ini. InsyaAllah in 2 years time kita datang lagi kalau ada rezeki. Okay, kita dalam flight. Dah terbang dah. Okay, Zah.
Macam mana? Happy, Elsa happy. Yang kahwin. Raif jari dia bengkak sebab main bola tampar dekat cenang itu hari. Tengok jari bengkak mana? Alah sian. Kita tengok belakang macam mana. Ni grup kita. Okey dah. Masuk runway dah, kita nak terbang dah. Jadi dah